Mulai dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Sebuah kisah wali Allah. Pengalaman dari Zunun al-Misri. Dalam suatu pengembaraan, Zunun al-Misri sampai ke sebuah bukit di bumi Baitul Maqdis. Di situ ia mendengar satu suara yang berkata, "Telah hilang rasa sakit dari badan orang-orang yang menghambakan diri. Hilang keinginan untuk minum dan bertukar menjadi kecenderungan untuk berbuat taat semata. Mereka menjinakkan dirinya sepanjang masa sebagai persediaan untuk berdiri di hadapan Maharaja yang Maha Berkuasa." Zunun al-Misri tertarik. Lalu dicarinya suara itu, dari mana datangnya suara itu. Ternyata suara itu dari seorang anak muda yang telah pucat wajahnya. Badannya nampak telah kurus, kering, tidak terurus dan hanya ditutup oleh daun-daun yang ditiup angin. Kedatangan Zunun dapat dikesan olehnya. Maka dia pun menutup badannya dengan kayu. "Wahai anak muda, menedahkan aurat bukanlah akhlak seorang mukmin," kata Zunun. Pemuda itu bercakap dengan Zunun dan memberikan wasiat kepada Zunun. Lalu ia bersujud kepada Allah dan sebentar kemudian memakik kuat sambil berkata, "Ini adalah makam orang yang lebur dengan engkau, memohon perlindungan dengan makrifat kepada engkau dan menyatukan cinta kepadamu." Kemudian ia berkata lagi, "Wahai Allah, tutuplah aku dari pandangan orang yang boleh memutuskan hubunganku dengan engkau." Lepas berkata demikian, tiba-tiba ia gaib dari tempat itu. Zunun al-Misri tercari-cari, namun tak berjumpa juga. Dalam suatu kesempatan lain, Zunun al-Misri berjumpa dengan seorang lelaki tua di sebuah bukit yang terletak di negeri Syam. Matanya hampir-hampir tidak dapat dibuka kerana terlalu tua. "Assalamualaikum," kata Zunun memberi salam kepada orang tua itu. "Waalaikumsalam," jawabnya. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Tuhan yang menjadi tumpuan orang berdoa, mereka mendapatinya sangat dekat. Wahai Tuhan yang menjadi tujuan orang-orang zahid, mereka mendapatinya bahawa ia sangat pengasih dan penyayang. Wahai Tuhan, tempat orang-orang yang bersungguh-sungguh menjinakkan hati." Zunun mendengarkan semua itu dengan baik kerana sangat tertarik. Orang tua itu berkata bahawa di sisi Allah ada orang-orang tertentu yang terpilih untuk mencintainya. Mereka kebanyakannya dipilih dari golongan salaf. Pilihlah yang baik, buang yang keroh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan, boleh komen di bawah. Alhamdulillah, selesai perkongsian.